Ya. Betul? Betul ke awak ada lelaki lain? Laki lain. Tak Ah. ada. Dia bagi tahu itu dekat live. Dia ada komen. Boyfriend baru dia Mantaying. Mantaying? Siapa tu? Boyfriend baru dia itu dia komen. Nama apa guys? Mantaying? Siapa tu? Mantoyo. Mantoyo? Siapa Toyo? Mantoya. Siapa tu sayang? Mantoya? Siapa? Boyfriend baru dia lah Mantoya. Kerja dekat banyak lah. Siapa sayang? Nampak tak dia Ya tu memang yang tu. Tauke Taya. Toki apa? Tauke Taya. Mak. Aku Sayang. dah- Sayang. Jadi di sini dia sayang. Jadi di sini dia. Sayangkan aku tak? Sayang apa dia dah ada Mantoyo tu. Mantoya tu untuk yelah kalau Taya aku. Untuk apa? Untuk apa? Untuk sedap? Dia kan Tauke Taya. Tak kelakar pun sebenarnya. Dapat Taya free. Aku dah cakap dah Ijat. Kalau dia okay, aku cakap kau duduk rumah dia, kau tahu 24 jam dia buat apa. Kejap dia mute, kejap dia ni. Kau tahu dia reply chat siapa? Kau tahu? Tak tahu. Jat, laman social media dia kau ada Jat? Tak ada. Kau tahu dia tengah buat apa sekarang Jat? Tengok apa? Aku kalau cakap aku tak percaya Jat. Apa kalau kau tanya aku? Ya aku cepat overthinking tu. Tak, memang kau kena overthinking. Sebab apa Jat? Sebab kalau andai kata Jat aku cakap kau, okey, dia biasa menipu kau Jat? Selalu. Kalau orang dah biasa menipu ni Jat, menipu ni dia ibarat ketagih je. Kalau kau dah dia tipu kau percaya dia akan buat lagi Jat. Betul ke Rina? Betul. Aku lelaki lah Jat. Jangan. Apa patut aku buat lah? Kau nak nangis ke apa waktu sekarang lah. Kalau dia kesiankan kau, mungkin dia accept kau. Tapi kau kena tahu tau, kita dalam hidup ni, kalau orang accept kita sebab kesian, tak worth it lah. Tak worth it langsung kalau anda kata dia accept kau sebab dia kesian kat kau. Tak, kau nak main fikir apa lagi ni? Ya aku view sekarang ada 87,000. Terang-terang aku menang. Sekarang ni kita settlekan kau dengan Nina ni macam mana? Sayang. Jujur jangan Abi. Yang sayang Abi. Cakap. Yang saya